Jadi hari ni Kak Yang nak tanya korang, siapa pernah makan bubur Ashura Utara? Gen Z mesti tak pernah rasa kan? Meh sini warga-warga milenial ni, ajak korang tengok sendiri dah rasa macam mana keenakan bubur Ashura Utara. Jom! Dah kita Assalamualaikum. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa kan? Kak, tengah ready ke nak masak bubur Ashura ni? Yes, tengah ready nak buat bubur Ashura hari ni. Okey, ada orang tempah dan ada orang impak hari ni insya-Allah. So kita akan agihkan kepada surau-surau dan anak yatim insya-Allah. Hari ni bubur Ashura Utara Marvelous. Kita akan prepare untuk satu kawah hari ni. So, kita masa arwah mak ayah saya dulu memang selalu kadang kita masak dekat rumah family kan, masak kat rumah tok kita, tok wan kita. So memang kita masak ramai-ramai lah. Kita kacau sampai kadang 2-3 kawah. Untuk satu kawah hari ni, ini daripada resepi apa arwah mama saya. Dan rasa dia macam ni, rasa dia lemak-lemak dan tidak terlalu manis. Sebab kita memang pakai gula pasir merah dengan gula Melaka sahaja. Bubur Ashura kami ni dia memang leleh-leleh sikit. Dia bukan kental yang boleh dipotong macam kuih talam. Because customer kami ramai yang suka jenis mencedok punya makan. Macam tu. Kalau utara dia memang style letak kacang-kacang, dia letak kekacang, pisang, ubi semua. Tapi kalau di Kuala Timur dia bubur Ashura yang tak manis kan, dia letak, tak silap saya dia letak daging dan rempah lah. Okey, so kita masukkan santan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Santan 7 kotak ya. Baik, kita pakai susu cair Jadi kalau kita buat ni kan, ini kita tuang air Kak. Ada sukatan dia lah. Sukatan dia untuk 2 kotak sahaja. Oh, untuk 2 kotak. Bismillah. Ini kita masukkan gula Melaka ya. Kita dah cairkan dah gula Melaka. Tengoklah manis ni kita akan kontrol lah. Nanti kan dia manis dia. Oh, adjust lah. Yes, kita adjust. Kiranya masak tak boleh tinggal lah. Tak boleh tinggal. Kan tinggalkan hangit-hangit kan habis. Jagung. Ini nak menambah bagi sedap lah kan. Okey. Kita masukkan jagung ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan Rami. Takut dia bekat dah. Okey, boleh masukkan kacang lah. Kacang apa ni Kak? Ini kita kacang merah dengan kacang kuda. Paruh dulu tengok. Oh, dia makan. Boleh pre-order. 2-3 hari awal lah. 3-4 hari awal insyaAllah. Sagu. Okey. Yang ini apa Kak? Ubi keledek. Ubi keledek? Keledek. Makan nak mana? Siap selepas 2 jam kita tunggu. Dia gelap lagi kan? Ini dah dia. Tapi saya dah tunggu 2 jam takkan rasa. Tengok orang lain hotel dia teriu kat ni Kak Yang ni. Memang padu. Oh, leleh. Tak tahulah. Ni yang dikatakan leleh-leleh tu kan Kak? Leleh-leleh tu. Kita leleh tau. Kita tak ada dipotong-potong. Kita leleh. Leleh. Versi leleh ni. Okay. Saya bilang takut. Uish. Dia tak manis sangat kan? Tak manis. Kita buat memang tidak terlalu manis. Semua boleh makan. Sebab kita ada ubi semua dalam tu kan? Yeah. Ada kacang jadi kita tak terlalu manis. Manisnya. Tu buat apa nak manis-manis dia kata. Ada rangup-rangup dia sebab kacang. ada kacang, ada jagung.